Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada guru-guru dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Khairah Karimah binti Anwar, kelas 5 Bestari dari Sekolah Kebahasaan Bakor, ABA 8212. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sebuah buku yang cukup memberi kesan kepada hati saya, iaitu Berani Menempuh Cabaran, karya Hakimi yang diterbitkan oleh Pustaka Ilham. Buku ini mempunyai 10 bab dan berhalaman 99 muka surat. Buku ini bukan sekadar lembaran kata-kata motivasi, tetapi satu perjalanan jiwa. Ia membimbing kita untuk melihat semula cabaran hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang-peluang untuk mengenal diri, mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi insan yang lebih kuat. Kita diajar untuk bangkit daripada kejatuhan, untuk tidak menerus menyalahkan takdir, dan yang paling penting untuk berani melangkah ke depan walaupun dunia terasa gelap. Buku ini mengisahkan tentang Zahurin yang mempunyai seorang kakak bernama Kak Samihah yang berperwatakan sangat rajin walaupun seorang yang kuat membebel. Mereka berdua merupakan pelajar sekolah. Kak Samihah sangat rajin belajar kerana pada tahun itu dia menduduki SPM. Zahurin pula tekun belajar kerana peperiksaan akhir tahun akan tiba tidak lama lagi. Zahurin berkawan baik dengan Imran untuk menolongnya sedikit sebanyak dalam pelajaran. Dengan itu, Zahurin berasa senang hati dengan pendekatan Imran dalam pelajarannya. Meskipun terdapat beberapa subjek yang masih lemah, dengan harapan Imran tidak akan berputus asa. Pada suatu hari, keluarga Zahurin pergi ke bandar untuk menjemput kawan ayah Zahurin, iaitu Pakcik Zulkifli sekeluarga. Setelah menunggu terlalu lama, keluarga Pak Zulkifli tidak menunjukkan sebarang tanda untuk tiba. Tebik rasa risau dan bimbang Pakcik Zulkifli sekeluarga. Tiba-tiba pada keesokannya, keluarga Zahurin dikejutkan dengan berita sedih tentang Pakcik Zulkifli sekeluarga yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Hanya seorang anak Pakcik Zulkifli yang terselamat, iaitu Zuliani. Seminggu selepas itu, Zuliani dikabarkan dengan kematian ibu dan ayahnya serta adik-adiknya yang pergi meninggalkannya selamanya. Akibat itu, Zuliani murung dan sentiasa berasa sedih atas kehilangan keluarganya. Wujud keluarga Zahurin sangat mengambil berat terhadap Zuliani dan pandai memberi kata-kata motivasi semangat serta menyatakan bahawa Zuliani tidak keseorangan kerana masih mempunyai mereka dan Nek Katimah, iaitu nenek Zuliani. Akhirnya, Zuliani menerima dan reda dengan hakikat tersebut. Begitulah warna-warni kehidupan yang harus ditempuh oleh setiap orang yang cabaran dan berdugaannya tidak sama. Namun begitu, semua pengalaman itu akan lebih mematangkan kita. Antara pengajaran dalam buku ini adalah tentang berani berubah dan meletakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah. Ia mengajar kita bahawa setiap cabaran bukan satu penamat, tapi satu permulaan pada bersih diri kita yang lebih matang. Dan tabah, buku ini sangat sesuai untuk mereka yang sedang hilang arah atau yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan. Bacaan yang mudah difahami tetapi cukup dalam untuk membuat kita berfikir dan tersentuh. Ia bukan sahaja memberi inspirasi, tetapi juga kekuatan dalaman. Kesimpulannya, Berani Menempuh Cabaran adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk lebih berani, bukan kerana kita tak takut, tapi kerana kita tahu ada Tuhan yang sentiasa ada bersama kita. Saya berharap agar semua menyukai bicara buku saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.